Malaysia bagus. Okay, bagi anda yang nak cari souvenir murah, souvenir viral di Tokyo Tower, walaupun di tower tapi harga dia antara yang termurah, anda turun ke level 2, datang ke kedai TPK Tokyo Tower. Ni kedainya, anda boleh beli di sini. Contoh I share kan barang-barang di sini, contoh macam mug ni 1000 yen, lebih kurang RM30. Okey, contohnya macam fresh magnet 450 yen, lebih kurang dalam RM15 dapat 3. Pen lebih kurang dalam RM20 dapat 4, dapat 5. Okey, baju t-shirt satu lebih kurang RM30. Okey, saiz kecil lah. Untuk saiz besar dia mahal sikit. Okey, 2XL, SL dia akan naik harga. Tapi kualiti dia di sini, dan di Tokyo ni bukan mudah untuk cari yang murah. Tapi untuk mereka yang sampai ke Tokyo, I suggestkan untuk datang ke sini kerana ini antara yang termurah yang di-advise oleh orang-orang di sini. Ini tour guide saya, Encik Koyum. Boleh bercakap Japan, anak muda Malaysia kita. Jadi you all boleh support abang ni. Datang Jepun, Roger dia. Cakap Jepun ni penting supaya mudah untuk deal. Sekiranya ada masalah, dia akan bantu. Malaysia bagus.